Hai, Assalamualaikum. Hari ini Zu akan tunjuk cara pemakaian yang biasa digunakan oleh Zu ketika menghadiri majlis. Mula-mula Zu ambil tudung segi 4, jadikan segi 3. Kemudian letakkan tudung di atas kepala dan ikat di bahagian belakang. Pinkan supaya tudung ni tak lari. Kedua-dua ikatan ni letakkan di bahagian hadapan dan pastikan dia sama panjang. Kemudian kita ambil selendang. Mungkin ramai yang lihat selendang ini banyak sangat manik. Macam mana nak gayakannya? Saya akan tunjuk. Mula letakkan yang bahagian manik di hadapan. Pastikan di patah sebelah kiri dan kanan adalah sama. Kemudian pin. Kalau macam ni, nampak serabut kan? Terlalu banyak manik-manik. Jadi, selindungkan manik-manik ni. Kemudian tarik supaya semua ikatan berada di sini. Kemudian pin supaya selendang ini tidak lari. Dan pin di bahagian atas supaya selendang ni tak jatuh lah. Nanti dia jatuh ke. Pada kebiasaannya Zu akan pin di leher. Bagaimana dengan ikatan? Tak kita biarkan macam ni. Zu buat tocang. Mula-mula gulung tudung berwarna hitam supaya ia lebih kemas. Kemudian pilih mana-mana ikatan yang anda selesa. Sekarang Zu akan memilih aksesori yang biasa digunakan oleh Zu. Caranya sangat mudah, hanya sepit sahaja dan kemaskannya. Okey. Jadi bagaimana? Adakah Zu kelihatan ayu dan anggun?